ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. Assalamualaikum guys, and welcome back to my YouTube channel. So hari ini we gonna do a reaction video which is a kind of special because we gonna react on independent horror short film which is produced by Isabel Kisser with title Double Vision. So yeah, without further ado, let's jump into our intro. Aku yang kata terpasang tadi. Penat je aku cabut. Berbalik. Macam mana nak berbalik? Kena pegang ni. Macam mana aku nak tutup mata sekali lagi? Damn. Dia nampak diri dia sendiri tadi. Dia main buka pintu sendiri pula. Berani perempuan ni. Dia duduk sorang-sorang kan. Dia berani picek mat. Kalau aku kunci pintu sengak duduk dalam bilik lantak apa nak jadi belakang cerita lah apa yang jadi lepas tu. Siapa buka pintu mat? Tutup lampu buat apa? Dia pergi tutup lampu buat apa? Orang buka lampu. Ya. Pergi tutup lampu buat apa? Ya.
Jarang tu aku tengok cerita any filem any cerita lah orang putih yang seram. Dia punya seram macam cerita hantu Asia mat. Dah lah muka sama. Takkan orang putih ada saka kot. Apa? Bagi aku cerita tu, filem tu, level keseraman dia kalau per 5 bintang tu aku boleh bagi dia 3.8 lah. Not bad, not bad. So yeah, that's all for today guys. Thank you for watching. Dan jumpa in next video. Bye bye.